Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Maryam ayat yang ke-22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. Artinya, maka Maryam pun mengandungkan Nabi Isa alaihissalam. Lalu ia membawa kandungannya itu dan mengasingkan diri ke suatu tempat yang jauh. Keterangan ayat. Setelah ketetapan Allah berlaku, Maryam alaihissalam pun mengandung sebagaimana yang telah diberitakan oleh malaikat. Maryam alaihissalam kemudian mengasingkan diri ke tempat yang jauh daripada manusia. Pengasingan ini bagi menjaga dirinya daripada fitnah manusia dan menghadapi keadaan tersebut dengan tenang. Antara petunjuk ayat yang pertama, apabila Allah menetapkan sesuatu perkara, ia pasti berlaku walaupun di luar kebiasaan manusia. Kedua, mengasingkan diri daripada fitnah dan perkara yang menimbulkan syubhah termasuk langkah yang dibenarkan oleh syariat. Ketiga, orang yang menjaga maruah dan kehormatan dirinya akan berusaha mengelakkan diri daripada keadaan yang boleh menimbulkan prasangka manusia. Kaedah beramal yang pertama, hendaklah kita menjaga kehormatan diri dengan menjauhi situasi yang boleh menimbulkan fitnah atau syubhah. Kedua, jika menghadapi ujian berat, carilah ketenangan dengan mendekatkan diri kepada Allah dan menjauhkan diri daripada gangguan manusia. Ketiga, hendaklah kita yakin bahawa setiap ketentuan Allah pasti berlaku dengan hikmah yang besar, walaupun sukar difahami pada awalnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memelihara kehormatan kita dan keimanan kita, dan semoga Allah taala melindungi kita daripada fitnah dunia dan menguatkan hati kita ketika menghadapi ujian. Amin. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.